Pada tahun 1996, dunia digemparkan dengan satu jenis permainan yang bernama Pokemon. Apa yang membuatkan Pokemon lain dari yang lain adalah di mana watak utama dapat menggunakan monster yang mereka tangkap untuk lawan dengan monster lain. Dan mereka bukan ada di dunia fantasi tetapi di dunia nyata yang membuatkan ianya lagi unik. So memandangkan kita dah cakap pasal Pokemon, saya pun ada mendapat kad starter deck EX daripada Indonesia. Ya, kad ini boleh kita gunakan untuk main terus tanpa perlu tambah dan tolak kad yang ada di dalam. Dan jaminan telah diberikan, kita boleh dapat dua jenis EX confirm di dalam starter deck ini. So macam biasa, dia akan tunjukkan beberapa jenis energi yang mungkin kita akan dapat. EX yang mungkin kita dapat, mungkin akan dapat Pikachu, Lugia, Kyogre, Lucario ataupun mana-mana yang tertera gambar di hadapan kotak ini. So berbalik kepada game itu, memandangkan game itu amatlah unik. Ianya mendapat sambutan yang amat memberangsangkan daripada kanak-kanak dan juga orang dewasa. Starter deck yang diberikan di dalam game tersebut pun tersangatlah old school, dan apa yang uniknya, game tu dikeluarkan dalam dua set, iaitu red dan juga blue. Gambar depan red adalah the old school Charizard dan gambar depan blue adalah Blastoise. Apa yang unik dan juga membuatkan orang lagi tertarik, kita starting akan dapat pilih 3 jenis starter Pokemon daripada Squirtle, Bulbasaur dan juga Charmander. Tiga-tiga ni akan menjadi antara ikon terpaling penting untuk siri Pokemon sehinggalah sekarang. So apabila kita buka starter deck ni, benda pertama kita dapat adalah QR code untuk menunjukkan cara permainan kad ini. Bukan sahaja Charmander, Bulbasaur dan Squirtle menjadi kegemaran orang ramai, di dalam game tersebut juga ada pelbagai jenis Pokemon legenda. Seperti kalau tak silap saya, ada Moltres, Articuno dan juga Zapdos, 3 Pokemon legenda. And then mereka juga ada Pokemon yang super powerful macam Mewtwo. Dan tak ketinggalan, mereka juga ada letakkan a hidden Pokemon, iaitu kita kena cari jalan untuk mendapatkan Pokemon itu, iaitu the elusive Pokemon Mew, Pokemon yang bernamba 150. 150 ataupun 151, antara dua, saya dah tak apa ingat nombor dia. Tapi Mew boleh dikatakan begitu susah nak dapat, sehingga kan banyak orang mencuba pelbagai cara untuk gunakan hack mendapatkan karakter tersebut. Dan di dalam game tersebut, kita kena mengembara ke seluruh pelosok pulau atau area yang ada dalam Pokemon Red dan Blue untuk mengumpul Pokemon dan juga mendapatkan lencana daripada gym leader. Dia dipanggil Gym Badges Collection untuk kita pergi berlawan dengan Elite Four. Elite Four ni boleh dikatakan sebagai antara Pokemon trainer yang terkuat di zaman itu. So apabila cukup 7 ke 8 gym badges, barulah kita boleh berlawan dengan Elite Four. Gameplaynya amatlah simple dan begitu mengasyikkan, sehingga kita pun boleh terleka bermain game tersebut. Pada sesiapa yang belum mencuba Pokemon Red dan Blue, anda patut cuba dan tahu sendiri kenapa ianya begitu menyeronokkan. Baiklah, inilah kad-kad EX yang kita dapat, seperti Tyranitar EX dan juga Lugia. So sampai sini sajalah video kita kali ini. Jumpa next time. Bye.